nak tak ada. Record. Ini dah record. Assalamualaikum, selamat pagi. So macam biasa hari ni aku pergi mancing. Hari ni kita nak renew lesen untuk tahun 2026, tapi kita nak boating lah. So hari ni aku ada kat Teluk Gabung. Dan hari ni juga aku bawa dua player yang baru. Dia bukan baru mancing, dia baru first time turun dekat Teluk Gabung. Ni E.T. dengan Daniel. So kita tengok lah apa hasil. Dapat tak dia orang renew lesen untuk tahun 2026. Okay guys, kita dah sampai dekat first spot ni. Macam biasa lah, spot favourite aku ni dekat depan Pulau Nenas. So macam biasa, teknik untuk kita main hari ni ketuk-ketuk lah. Hari ni kita pakai udang hidup saja, tak ada umpan lain. So ni setup ketuk-ketuk lah. Kalau korang nampak batu hidup dengan stopper ni, dengan ikatan FG dekat sini. Leader sambung FG dengan main line sambung FG dengan leader. Terus stopper, batu, stopper dan mata kail. So joran lagi satu pun ketuk-ketuk juga, tapi ni more to bottom lah, aku biar bottom. Tapi yang ni kita main teknik ketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Fish. Oh dia dah ada. Okay guys, update. Kita berteduh sekejap. Ada member nak buang hajat. Sambil tu kita mancing lah kejap. Lepas ni kita akan pergi spot dekat area sini je, main bottom drift. Okay guys, kita pindah ke spot ni. Kita main depan ni, kita main bottom drift lah. Angin agak kuat juga ni, tengah hari dah ni. Kita pindah lagi dekat spot yang ada batu timbul ni. Hari ni ikan susah nak makan hari ni tak tahu apa hal. Ada vision. Kan dah cakap lah ketarap. Kita masuk kat dalam. Kalau kau perasan dah gelap lah ni. Kita tunggu dia turun je. Lepas tu kita akan berteduh kat rakit ni lah. Harap-harap tak turun lah. Lihat. Betul drift. Kita je sikit. Orang dah boleh buka berarti. Okay guys, update sekarang pukul 4 lebih. Pukul 5 macam tu kita balik 5.30. So ni kita dekat last spot, dekat sangkar ikan ni, dekat depan banglo ni. So kita tengoklah apa last spot untuk strike yang seterusnya. Sok. Fish on guys. Yes lesen 2026 ya. Ada cerita. Akhirnya Kimi Cooper renew lesen tahun 2026. Sok standby sok. Mantap. Mantap. Cepat ni. Vision. Ini besar ni. Apa lagi? Besar. Jangan sembat lagi. Layan je. Alamak, apa pasal tali ni yang? Aduh, dia maksud bawah tu. Daniel tadi rabut. Besar tadi. So kita cuba dapatkan balik ah. Mantap. Dapat lagi. Tiba. Yes. Mantap. Kasi naik. Apa ni? Alah. Dia ada kat dalam ah. Ni. Ada ikan kat dalam tu. Tu. Alamak, belit rupanya. Dapat dia. Fish on it. Mantap. Sini. Fish on. Layan je, pam je. Mantap ah. Boleh juga ni. Dengki awak. Tak. Pasal nak sampai. Tak ni bukan boleh ni. Kau tak pergi tadi. Mantap. Kerapu. Sauk ni.
Sawa je Daniel. Berat dia. Berat dia. Tu besar dia sampai dia sawa. Sawa Daniel. Soleh buka. Saliut. Record. Iya, dah record. Dah tekan. Dah. Baru nak gulung lah It's on guys. Sawa. Oh. Baru nak gulung dia makan. Oh, lagi besar. Alhamdulillah. Yes. Kita sama dekat Fish on guys. Oh, kali ni lagi besar. 3 ekor. Okay guys, dah hujan. Apa-apa pun macam mana? Renew lesen okey Daniel? Mantap. Anda macam mana nak? Tak apa, nanti kita repeat. So inilah hasil kita orang untuk hari ni. Dekat Teluk Gabung. Daripada pagi cari ikan tak ada, petang baru ikan nak makan. So macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumpul TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Kumpul, hey.